Kalau anda bercita-cita hendak menyediakan tabung pendidikan untuk anak-anak, anda boleh letakkan satu sasaran yang jelas. Saya cadangkan 5 dinar sebanyak 10 keping. Kenapa 5 dinar? Satu keping 5 dinar ini boleh dijadikan dana untuk satu semester pengajian. Ini bermakna 10 keping boleh menampung kira-kira 5 tahun pengajian universiti. Ber-5 dinar ini 21.25 gram emas 99.9. Hari ini harganya sekitar RM13,835. Cara mula pun mudah tuan-puan. Yang pertama, daftarkan akaun anak-anak bersama Public Gold tanpa charge. Kemudian anda boleh menabung melalui akaun emas Gap mengikut bajet sendiri serendah RM100 sebulan. Simpanan dibuat dalam bentuk gram emas. Bila cukup 21.5 gram, anda boleh arahkan sistem untuk keluarkan 5 dinar fizikal dan simpan sendiri. Bila tiba masa anak anda ditawarkan masuk universiti, anda boleh jual 5 dinar ini di mana-mana cawangan Public Gold untuk dapatkan harga belian semula yang telus dan kompetitif. Dengan cara ini, anak-anak boleh mula bekerja tanpa beban hutang PTPTN. Kalau anda mahu mula bina tabung universiti anak menggunakan emas, rujuk pin video saya. 5 langkah mudah daftar akaun Public Gold. Saya akan bimbing langkah demi langkah mengikut kemampuan anda. Jom kita mula dulu. Pendaftaran percuma beserta dengan belian emas yang pertama. Kami bantu sebaiknya.